Kita dengar bunyi ketukan macam Aku sebenarnya suka pasang lagu Ulit Mayang. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Pips. Assalamualaikum and welcome back to the Malayan Pips. episode 4 guys. Okay, so dah penat lah saya drive KL. Aku pattern lah. Kau biar nanti lah. Dah penat. So Taufik pattern. So episode 5 onwards, InsyaAllah kita akan record dekat Singapore balik. Yeah, that's true. Barat kita dah record kat Singapore pun, cuma itulah benda yang jadi kan. Yes. So time to recap. Aku Akil Dan dari aku, Singapore. Dan aku Fix daripada Malaysia. So last episode kita bawa pasal bully kan. Ya, bully kat Johor. Stop it bully ya. Ya, kita nak continue dengan apa ya? Cerita hantu lah kat asrama kau. Ya. Hantu dekat Johor lah. Johor Pago lah. Pago. Asrama dekat Pago yang berhadapan dengan Tol. So aku believe banyak pelajar-pelajar asrama yang sedang belajar kat situ. Korang standby That's true. Ini korang punya alumni senior yang pernah lalui. That's true. So kau proceed dulu Vic. Apa yang pernah berlaku dekat asrama Pago yang depan Tol? So, okay. First, aku nak benda ni, aku panggil dia ni lah. Jumpa Cek Chong. Terus Okay, proceed. Cek Chong. Cek Chong. Kat Singapore kita panggil gula-gula. Gula-gula. Sini panggil normal lah. Pocong lah. Cek Chong lah. Cek Chong. Proceed. Chong. Okay. Ceritakan. Benda ni jadi dekat aku sendiri. Satu malam, hari yang biasa, malam yang sunyi, ditemani members yang dah tidur. And then that time aku main phone lah. Main phone dalam pukul 12.30 nak dekat pukul 1 lah macam tu. And then tak boleh tidur main phone normal. And then that time aku punya perut sudah sakit. Berak lah. Normal lah, malam-malam nak berak. So dekat asrama aku ni, toilet dia jauh juga. Macam sini aku punya dorm, toilet aku dia dalam 200 meter. Berapa tapak lah? 200 meter jauh saja. Dalam apa lah, terus ya. Ataupun tangga. Jauh juga straight lah, tapi jauh lah. So tingkat berapa? Tingkat 3 lah. Blok mana? Cik bastard je. Okay. Apa blok tu Blok A. Kasih Nanti blok A. Blok Aku nak kasih blok ujung ke blok tengah ke? di blok A terus. Blok A yang ada 4 tingkat. Tingkat atas tu aku difahamkan atas ada penghuni, tapi sudah dikunci lah. Di pagar ke? Di pagar. That time ada ustaz pernah cakap dengan aku, atas tu ada dah dipagar dan diorang tak boleh nak keluar lah. Itu kisah yang aku tahu dekat sana. So yang jadi kat aku, that time aku nak pergi tandas macam biasa lah. Tengah orang kata nak tidur mamai-mamai. So nak berak, berjalan lah macam biasa, keluar macam biasa sorang-sorang. But dah jalan sampai dekat toilet tu normal lah, masuk toilet normal. And then aku dah masuk. Kita dekat toilet asrama tu, dia toilet lepas tu dekat tepi belah kiri aku dia ada satu cermin besar gila. Cermin untuk orang cuci muka. Lepas tu
bila kita straight to nak pergi toilet jamban lah, orang kata jamban Ini kita punya mata, aku punya mata macam lalu dekat cermin tu, aku ada nampak benda putih dekat cermin. So bila aku dah nampak benda tu, aku macam kita macam betul tak betul ni kan. Katanya slow lah. Kau nampak badan dia ataupun just kepala dia apa, kucing dia? Alhamdulillah aku tak nampak dia punya face lah. Itu yang aku tak nak nampak dia punya muka. Susah lah nampak pun kan, kau cakap. Betul. Aku just nampak dia, kita daripada side apa, nampak putih bentuk, kita dah tahu dah kan benda tu. So aku dah nampak benda tu, kita mesti nak toleh. Normal lah, normal kita nampak benda, Insting kan kena. kita nak toleh. And then bila aku dah toleh slow macam kita toleh sikit, aku nampak dekat cermin tu full Cik Chong daripada belakang lah aku rasa. Sebab memang jelas lah dia punya bentuk badan dia, takkan mock lah, takkan. Sebab aku dah, Tapi kau fast game lah, ataupun kau macam tengok lama sikit? aku tak fast game sangat. Aku macam tengok, aku macam terkedu, otak aku dah kosong. Aku macam blur dalam berapa Tapi minit tak cabut? Kaki dah stop show, tak boleh nak gerak. Baca lah. Mulut pun tak tahu nak baca apa. Dia macam mana cakap bila kita dia kejung tu lah. sebab benda yang aku tak nak nampak tu yang aku nampak. Tapi diorang kata benda-benda gini dia suka menonjolkan diri dengan apa yang kau takut Pasal dia benda tu je. Dia betul. cuma, aku dengar kalau misal kata kau takut dengan clown lah, dia muncul sebagai clown Muncul lah. Betul. Cuma kita Melayu kan dimomok-momokkan dengan benda gini kan. Betul. So ya, proceed. So bila aku dah nampak fully dia, aku tak boleh nak baca apa-apa. Mulut aku tak boleh nak jerit. Kaki aku dah tak boleh nak angkat. Tak boleh nak do everything Kau buat apa? Aku dalam berapa minit mungkin dalam 1-2 minit aku tengok je dia. Ni macam aku stuck, macam tengok benda yang lama agak. Lepas tu bila aku kelitkan mata macam benda tu dah tak ada. So benda, bila aku dah kelik benda tu dah tak ada, aku nak gerak tak boleh. Okay. Tak boleh nak gerak. Gelak ke gerak? Gerak. Kau nak gelak dah, kenapa Syul? Sorry, Pela R. Pela R Syul. Gerak. Gerak Slang lah. So bila aku tak boleh nak gerak, even benda tu aku dah tak nampak sebab mungkin orang kata dah sekali kedip takkan nampak sebab aku dah kedip apa. Mungkin ini apa yang aku kena Kau tak tengok bawah kaki kau? Orang dulu tu yang gitu ke bawah. Nak adu badan pun tak boleh. Pusing. Kita pusing nampak. Dalam hati macam, apa benda ni, sial, apa yang aku nampak ni. Tapi tak boleh nak luahkan lah. Macam stop kat situ. Benda tu terjadi gitulah. Tapi Alhamdulillah aku tak ada demam, aku tak kena mata lebam, aku tak ada apa-apa kat badan aku Itu nak kata first yang aku nampak benda tu, yang aku nampak dekat asrama tu, benda tu first yang aku nampak. Toilet lah. Dekat toilet. Tapi dia tak nampak kau dari tu segi apa yang kau tahu. nampak dia dekat belakang. Dia dekat belakang tau. Dia besar tak? besar. Sebab bagi aku besar macam badan aku tinggi dia macam 16 plus something Ketot dia. Sebab kita nampak daripada belakang. Mungkin daripada belakang. And dia punya kain kata kain Kapan? kain kafan
dia yang bukan yang putih. Dah lusuh kan, dah brown-brown. Dia tak lusuh sangat. Sebab aku nampak that gelap atas dia masih ada ikatan. Sure lah, kau nampak sampai detail. Dia punya ni dengan dia punya sini dengan bawah dia, like bungkus. Sial lah. Benda tu bila aku dah buat serangan, aku macam ingat, alah, aku macam fuck gila. Tapi Alhamdulillah aku tak pernah nampak muka dia. Tapi benda tu memang mana-mana orang pun takkan suka lah Cik Chong ni. Betul lah. Tapi kadang kan selain daripada Cik Chong kan, aku rasa aku pernah bilang kot kau, aku kat rumah aku dengan adik aku. So kita malam-malam dalam pukul 11 lebih kot. Mungkin lah, ataupun maghrib lah, tak rasa, tak ingat lah. Tapi kita dengar bunyi ketukan macam cantik. Tapi pasal benda yang pelik tu, pasal rumah kita ada bell. So orang biasa tekan bell lah kan. Kalau nak ketuk pun ketuk kuat lah mungkin. Tapi ni ketuk pelan je. Jadi aku tengah dekat dapur. Rumah aku ni sebelah rumah lama ni kan, dapur. Sebelah dapur pintu. Kau pernah pergi kan? Betul. Pernah datang. So tengah ketuk tu, so dengan rela hati kan, tengok luar lah. Pasal tak pernah nampak benda ni, tak pernah expect pun. Betul. So kita buka tutup hole, selit sikit tepi, tengok cuy. Aku nampak budak kecil, rambut dia dah masai. Habis muka dia macam hitam sikit, Terbakar. macam terbakar. So aku punya first reaction was tapi yang terperanjatnya aku tak takut. Aku macam sure lah. Tapi adik aku kat belakang. So macam Din kau tengok apa saya ni. Macam nak gitu, macam nak gurau lah. Pasal terkejut lah. Tapi terkejut yang tak takut memang. Macam terkejut kelakar. Apa saya ni budak kecil tengah ketuk-ketuk. Jadi adik aku pun datang. Gak usah dia tengok, dia macam sial lah, tak tengok apa sini. Oh, dia pun nampak kita kecoh lah. So mak kita keluar, tengok tak ada apa-apa. So apparently mungkin kita assume ataupun kita serkap jarang lah kira. Jiran depan tu ada satu nenek tua, selalu bongkok-bongkok sengai-sengai. Mungkin tu penjaga dia lah. Oh shit. Budak saya jaga dia. Tapi itu aku yang first time nampak. Aku ingat orang biasa, tapi apparently aku dengan adik aku dapat nampak. Tapi cool budak kecil, ketot, rambut dia dah serabai, muka gelap-gelap. Tapi tak seseram Cik Chong lah. Tak nak jumpa pun kalau boleh. Lagi ada cerita so dekat yang Pagur lagi tak? Cerita kedua ni aku panggil ni lah. Ni apa Cekak. Bukan. Suara Suara Menyilaian. Menyilaian. Suara mengilai yang bagi aku sampai sekarang terngiang. Masih dekat Pagur, asrama Pagur depan tol. Yes, betul. Blok A. Tapi blok A ni memang budak lelaki tinggal Ya, betul. Memang lelaki semua. So kalau perempuan selamat Sama je bro. Ada juga perempuan. Tapi asrama tu ada kes histeria ke apa? Ada? Aku tak pernah tahu siap. Kalau perempuan cepat, aku percaya dengar pernah ada. Tapi orang rumah kau pun sana kan? Betul. Tak ada cerita? Tak ada lah. Perempuan selamat perempuan. Dia pun takut siap. Perempuan selamat So lelaki-lelaki pelajar asrama Pagur depan tol, selamat korang. Blok A tu kalau korang berani pergi atas sekali Kalau masuk celah-celah tangga tu, korang pergi atas, duduk atas sorang-sorang. So kau dengar apa? Bunyi mengilai ni aku kena. Aku sebenarnya suka pasang lagu Ulit Mayang. Sort lah. Ulit Mayang yang dia ada part remix je. Kalau member aku tahu, aku memang suka. Dia pun kau dah boleh join Cik Lan tu. Dia memang, kalau aku pasang dia macam mula-mula marah, tapi lama-lama dia dah macam apa benda kau hilang tak kau lah gitu lah. Asal aku rasa benda tu dah dekat engkau. Dah damping kira. Dia sebab aku suka dia punya remix Aku ambil yang Ulit Mayang remix. So dia ada macam ada techno sikit gitu-gitu. Tapi aku tahu yang kat YouTube bukan full ni apa.
Oh bukan Mawai, itu lagu yang Puteri tu tu. Betul, Itu Puteri tak tu. full. Yang Ulit Mayang ni bagi aku, kalau aku dengar yang original, aku rasa sesuatu. Kalau aku dengar remix dia, aku rasa fun. Aku betul, mana yang kenal aku boleh komen lah. Memang aku suka dengar Ulit Mayang remix. So cerita ni ada kena-mengena lah dengan tu Ulit Mayang. mungkin lah. Masa Sebab, soal aku macam lain. Mungkin lah. Sebab malam tu malam yang orang kata sunyi sepi, members pun tengah layan phone, layan girlfriend masing-masing. That time aku tak ada siapa-siapa apa. So aku dengarkan lagu. Kau selit cerita sedih Aku dengar lagu lah. Aku on speaker lah. On speaker dekat tepi cermin lah, tepi tingkap. So bila aku dengar, aku relax lah. Dengar. Kau dengar pakai earpiece? Tak ada speaker. Gila ke? Memang kalau orang kata budak bawah pun akan dengar lah. So orang cakap, apa benda? Oi, apa benda? Oi, gitu lah. Lepas tu bila orang cakap, bila dah dengar tu kan, bila lagu tu dah stop, aku ada dengar bunyi yang mengilai, yang orang kata mengilai yang kuat. Orang kata kuat tu jauh lah. Itu orang cakap lah. Dia macam mengilai. Dekat tu. Dekat. Bukan aku semua dengar tau. Macam a few members aku pun ada dengar, tapi dia macam terdiam. Burung tak? Burung. Takkan burung mengilai sure kat situ. Ada saya burung. Dekat situ tak ada burung lah. Monyet-monyet. Monyet. So itu yang Kejut aku. Singgung saya. itu yang second aku dengar dekat asrama Pago, yang bunyi mengilai, tapi aku tak tahu tu apa benda. Benda yang aku tak nak juga. Benda yang aku tak nak tengok, tak nak dengar. And that time dekat kawasan tu famous dengan ni tau sebenarnya, apa, penanggal. Asal saya. Sebab dekat belakang sana aku dengar daripada guard lah, security guard, dia ada nampak penanggal lah, kepala. Aku nak tahu juga penanggal apa dia punya motif. Dia yang aku tahu diorang cari janin Diorang makan janin. Di hospital lah siul banyak. Tak ada Habis- kampung pun bidan-bidan punya. Habis Mana yang- lagi? Habis yang dekat Indon tu, yang diorang tangkap, dia pegang ke punya badan siul. Diorang senang-senang bodoh-bodoh kau orang. Itulah aku apa benda. Dia peluk dia punya badan, habis subuh kepala nak pergi badan apa. Dia ini bukit kelakar dia buat cerita lah. Diorang AI pun tak boleh lawan tau. Yelah tu. Lepas tu dia dah bawa dia punya badan, dia pergi part lain. Habis kepala dia pergi kat situ, tak ada badan dia. Aku teringat cerita yang kau pernah nampak dekat Facebook ke TikTok, yang cerita Bollywood lah, India. Kau pernah nampak apa? Kat hospital Mana? dia tengah tunggu jantung lah. Oh ya. Jauh dia campak. Yang dia dah turun lori. Betul. Kuda dah sengit. Tu sama lah. Tak tahu lah. Kuda dah sengit bawah. Dia campak daripada jauh. Jantung sudah terbang, tiba-tiba masuk, dup. Wah, suara hidup. Itu level membodohkan orang rabak sial. itu AI pun kalah. Itu lah. Asal kita boleh melirik sampai penanggal. Okay, itu yang kedua lah. Yang kedua daripada kisah aku kat sana. Sebab kalau kat kisah seram kat sana, aku dekat kawan-kawan aku banyak Sebab aku tak nak tahu sangat apa yang diorang kena. Ini Saya apa yang peningnya. aku rasa Kalau Yes. kasih satu cerita Singapura Okay. Ami lah. Tapi ini cerita macam bukan cerita aku. Banyak. Aku rasa satu Singapura pun dah dengar pun cerita ni. Dia pasal satu budak ni. Aku rasa semua budak Ami tahulah cerita ni. Tak ada orang takut-takut dengan kita ke apa, tak tahu lah. Tapi kita ada macam road march kot.
aku rasa rumah ataupun outfield lah, latihan kita dalam hutan. So apparently macam kan kita kena buat head count lah. Pasal dah gelap kan. So dah kena tahu macam okay, head count 1, 2, 3. So let's say kau pay unit, kau pay camp, kau pay section ada dalam 10 orang. So number dia will stop at 10 lah. Nanti ada suara sebelah 11. So habis saja macam jangan main lah, kau play lah. Kau balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Last count. Memang tak ada orang 11 pun, tak ada yang ke 11 pun. Macam gitu. Lepas tu, ini cerita yang sama aku rasa, somehow lah. Tapi apa yang aku tahu, diorang jalan. Tapi mungkin cerita betul. Jalan, habis satu budak hilang. Diorang cari satu pulau tu, diorang cari. Lepas tu keesokan harinya diorang jumpa badan budak ni, mayat dia ataupun dia punya badan dia diagihkan ataupun disusun kan, ikut dengan kita punya bag. Kita punya bag ni dalam ada macam-macam. Ada baju ekstra, ada tuala, ada barang-barang yang kita perlukan lah kalau time perang lah kan. So kita ada cara kita susun baju kat sini, mungkin tuala kat sini, suralam kat sini, lighter kat sini. Ada lah, dia kena ikut format dia. Jadi yang badan yang budak ni ditemui kan dengan cara susun yang sama. Tapi mungkin perut dah kat sini, kepala dah kat sini, itu dia punya cerita yang tak tahu dia punya kesahihan dia betul tak betul. Kesahihan. Macam gitu. Habis normal lah. Habis budak-budak polis aku dengar macam malam, kalau aku tak ada tidur, ini normal lah. Aku rasa asrama pun sama cerita. Tak aku macam ni buat-buat je kot. Kalau aku tak tidur kan, nanti ada satu mak dengan anak datang, Shit. bawa bola. Habis anak dia macam, ibu, semua dah tidur, tak ada kawan ni. Something like that. Habis macam okay, habis mak dia macam carilah kawan. Nanti dia pergi kat katil yang pertama. Oh ni dah tidur, jalan lagi. Ni dah tidur. Shit. So kalau let's say kau tak tidur, dia pergi sebelah kau, Ibu, yang ni belum tidur. Sibuk. Tapi itu aku dah dengar banyak sangat. So aku rasa itu buat-buat kot. Ada sekejap cakap budak polis, sekejap cakap budak army, budak asrama aku pernah dengar. Aku ada pernah dengar. Tapi yang ini real. Aku tahu daripada budak bomber Singapore. Okay. Diorang training dengan satu macam mannequin ataupun macam satu badan besar. Dia replika lah, kira ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, cukup sifat lah. Jadi kan kita tahu yang kalau cukup sifat kan tak bagus lah sifat kan. Betul. Jadi memang diorang pergi training gitu apa. Diorang nak kena training angkat orang. So itu benda berat dalam 60 kilo tu. Faham. So budak-budak civil defense ni atau budak-budak bomber Singapore ni kan, diorang training pakai tu benda. So ada cerita yang macam malam-malam benda tu gerak lari kat camp. Tak kelakar. Serius lah. Itu pun aku dengar. So banyak juga yang korang boleh Google ataupun kalau ada member Singapore tanya lah. Seram saya tu. Itu lah aku tahu. Budak bomber nak komen-komen lah. Tapi tu lah. Lagi yang kalau macam yang dekat pagoh yang aku kena lagi tau. Sama story je, sama vibe tak. Dia okay. Kalau kat asrama dia pukul 7.30 korang kena pergi masjid tau. Maghrib lah. Solat maghrib lah. Tapi that time aku bawa balik futsal. So aku malas gila, penat. Memang aku duduk bilik lah. Sorang lah. Sorang. Kau jadi jahil lah kira. Gitu lah dulu lah. So lampu memang tutup lah. Main phone kita kawasan gelap bilik. Dan kita punya phone dia punya cahaya dia cuma nampak sebelah-sebelah je lah. Sepi-sepi je. Itu orang cakap lu dah berbuat apa Itu yang aku rasa first
macam aku rasa dekat bilik tu ada 10 orang. Tu gila babi punya aku rasa. Tengah tengok kau lah kan? Ini tutup mata boleh terbayang siap. Dia mula-mula aku kena aku nampak benda lalu depan mata. Tapi aku terus tengok lah, sebab kita boleh tengok kat phone. Kalau kita tengok kat gelap, dia akan macam Yalah, lalu lah. tercari kan, tercari. Bila aku dah tercari dekat sebelah lah Syul, Nampak saya nampak macam dia tengok dekat sini, tengok dekat sana, tengok. siapa Aku tak tak- lepas ke? Tak ngeri ke? Aku tak boleh nak pergi kat lampu tau. Yalah. Otak aku dah Jam lah. benda ni siap. Aku cari torchlight dekat phone lah, torch lah. Aku buka, tapi aku tak slow terus. Aku pergi bawah. Ui, seram lah. Aku slow naik kan. And then bila dah slow, aku terus lari pergi dekat lampu. Aku terus Sak on. Sembilan lah. Semua aku terus aku terus mandi, siap-siap pergi masjid. Kira dia main dengan minda juga lah. Main games lah Betul bro. Dia macam mungkin benda ni baik juga. Benda mungkin Suruh kau pergi solat lah. so aku pergi masjid. Jin Islam lah kan mungkin. Mhm. Tapi kira asrama tu brutal lah. Betul. Banyak kalau aku punya members pun pernah nampak juga, pernah kena. Mungkin kena tak pernah. Mungkin nampak pernah. Mungkin macam dia yang aku selalu dengar, dia lepak bilik members. Contoh dia dekat members lain balik semua balik, and then dia 2 orang dekat bilik, and then seorang tu pergi bilik members. Lepas tu yang Nampak. member ni pergi toilet. It's a normal cerita lah orang kata kan. Lepas tu dia masuk, member ada tengah baring. Hui. And then dia berbual macam biasa, gini. Lepas tu member aku ni macam, lapar, jom lah keluar cek makan. Tak Okay. layan. Bukan tak layan, bergerak. Tapi bila dah turun tangga, Nampak member tu. dia suara selisih. Ui. Habis dia kata, kau lalu mana? Lalu mana apa? Siap aku daripada bilik ni lah. Itu lah. Itu yang aku Permainan asrama. itu gila. Itu kalau aku kena pun aku Cul. otak memang jam saya kena. Banyak lah. Macam ini daripada members juga. Gunung Ledang. Ui, aku interesting As in interested dengan dia punya folklore lah. Betul. Gunung Ledang. Members aku ni nak naik. Aku rasa dia naik dalam 4-5 orang. And then dia dekat belakang lah. Lepas tu dia ternampak 3 puteri. Hui. Hot lah. 3 puteri pakai yang macam Sial lah. Kain batik semua. yes. Lepas tu dia cakap apa, adik, dekat atas jangan buang sampah ya. Saya nak mandi bawa kotor. Lepas tu member aku macam, okey kak. Dia sial. keluar jalan. Dia jalan, dia macam jam, sibuk. Tapi kepercayaan dia ada 7 kan. Betul lah. Itu daripada Gunung Ledang lah. Tak tahu lah, kita tak tahu sangat. Aku pun Interesting saya. tapi orang banyak dengar Gunung Ledang quite ada jugalah benda-benda gitu. Banyak lah. Kalau yang pernah kena mungkin boleh bagi tahu apa yang diorang kena. Aku ada Ini- satu cerita tak. Tapi Mhm. bukan Gunung Ledang lah. Mhm. Ni back to aku punya home ground lah, kira Singapore lah. Mhm. Aku pernah kerja etos satu kan, ya. polis tu. Jadi kita training dekat Old PA. Okay. Old PA kira sekarang dah ada baru punya home team lah. Budak-budak polis training kan, semua dekat home team, dekat Choa Chu Kang, dekat area rumah aku lah. Okay. Tapi time aku etos tu, aku ada buat shooting range lah, live range, tembak dekat Old PA lah, dekat Thompson area tu. Tapi ada senior cakap,
Yang dulu time dia NS, time dulu tau, okay, probably 70-an 80-an gitu. Lama. Tempat tu memang atas kubu Cina tak lagu. Tapi kau ibaratkan macam dia punya bang lah, katil tingkat 3 tau. Okay. Tapi dia koridor kat depan. So Okay. tingkat dia macam ni, tingkat dia menghadap bawah lah. Okay. Orang tak boleh lalu punya. Betul. Tapi dia punya hari pertama malam tu kan, dia tidur ramai-ramai tau. Ni semua nampak. Ada makcik datang, Oh shit. nak goreng pisang. Sibuk. Ni aku dengar, tak tahu juga betul tak betul, tapi just for the sake of it lah, bila Betul. cerita yang tu lah. Ni datang, nak goreng pisang panas-panas. Berapa cik? Boleh lah, ramai-ramai. Baik ber goreng pisang panas-panas. Diorang beli, kasih. Makcik tu pun kasih balik goreng pisang. Tak tahu apa jadi goreng pisang tu. Lepas tu dah lalu, diorang tak perasan. Diorang bedal lah saya. Makan lah. Budak makan. Besok pagi baru, kan pasal orang first night lah, diorang tak perasan. Orang tak tahu lah. Besok pagi besar, semalam nenek ni jalan mana sial? Siul. So kira nenek terapung suara goreng pisang. Nenek go pisang terapung. Tu Wah, old shit. PA. Aku rasa budak-budak polis lama boleh mengkonfirmkan Confirmkan lah. Mengconfirm. Aku rasa ada banyak lagi cerita seram yang kita boleh kongsikan, tapi probably ini bukan kita punya Niche lah. niche atau forte lah. Ini kita kasih kat Safwan Nazria kan, Betul. atau DJ KC apa. Betul. But just sharing lah, pasal kita nak bilang pasal asrama Pago yang depan tol tu. Yes, that's Budak-budak yang sekolah sana, hati-hati. true. Hati-hati. Ada penampakan Cik Chong, suara mengilai, rasa macam 10 orang tengah tengok kau Oh, tu shit. kalau kau tak solat maghrib. Betul. Tapi ada lagi lah bro. Apa dia? Ada je. Ada lagi. Last lah, bawa bagi last. Kasih last lah. Ni semua yang duduk situ pernah rasa kan. Apa Yang kan aku cakap yang dekat atas dah block apa? Betul. Tak ada orang Setiap malam dekat atas suara busy. Sal, alih-alih barang. Alih-alih barang, bunyi orang berlari. Fuh. Macam busy macam hari petang orang. Hihi, lari-lari. Dangdu. Fuh lumak. Sebab aku duduk tingkat 3 apa, memang aku akan dengar kat tingkat 4 lah. Tapi best apa? Macam kalau ramai-ramai dengar, macam sial lah, interesting pun. Nak join apa? Tapi pernah, kita orang pernah ramai-ramai dengar kan. Naik atas. Bukan naik atas. Sebab dah kena lock apa, tak boleh naik. Oh, kira tangga tu memang ada kunci lah. Main kunci. Lepas tu kita orang lihat macam, nak join, main apa? Fuh, berani. Tapi kecoh bunyi Gudang Malam dah turun bawah ramai-ramai. Goyang lah. Tapi ada member aku, ni bukan members lah, ni ada cerita juga. Time tu dia try naik atas. Dia try tidur sana. Macam mana saya naik atas panjat? Dia masuk satu lubang lah. Dia kan tangga kan, dekat bawah-bawah tu dia boleh cilok syak. Aku tak tahu macam mana dia cilok. Apa pasal dia nak buat tu? tak tahu lah. Dia sudah cilok, dia naik. Satu malam dia sudah tidur atas. Fuh. Macam yang dia cakap, ya, macam aku tidur dengan 10 orang lah. Oh, sibuk. Tapi that time dia tak normal lah. Itu je lah. Dia tak normal. Dia naik atas. Ketum Tak tahu lah. Mungkin lah. Dia Itu pun satu topik tau, ni ketum ni. Ush. Apa pasal macam benda tu tak salah kat sini? Bukan dekat sini salah. Dekat Kedah bro. Kedah dia jual. Kau dah pok nama negeri, marah tau orang Kedah. Ini normal lah. Orang Kedah pun tahu lah. Jual tepi kedai Syul. Kedai tepi jalan. Tapi memang aku tak pernah dengar macam benda ni salah. Tapi Dekat sini ya. kalau dekat, yang aku tahu dekat dia ada akta. Dia akta racun. Tahu racun lah, bukan dadah apa. Bukan ada. Dia racun. Dekat, yang aku tahu dekat Kedah, dia tak
Mungkin lah orang kampung sana. Air tebu lah. Itulah saya kan. Air tebu pahit orang kata. Tahu lah. Biasalah. Okay guys, time Okay, is guys. up. Kita meet next episode InsyaAllah. Ya. Aku probably next week lah saya turun. Penat. Minyak dah mahal kan, Datuk Siap, Seri betul. Anwar Ibrahim. Betul. Tapi saya kita Singapura tak ada cakap banyak lah. Saya paham hijau. Betul. Tak Okay, apa lah. okay, kita next week aku rasa tak ada topik. Kita whack lah, santai lah. Betul. Okay, so meet you guys the following episode. Ya. Then by the way, aku tadi turun, aku singgah Putu Seremban. Bambu. Wow. Putu Bambu World. Ni bukan Dia nama tak memang sponsor world. lah. Sedap lah, sedap. So don't forget to support, Like, subscribe, like, subscribe. Spotify, YouTube, jalan everything terus, TikTok, share. Mana yang ada The Malayan Pips, everyone can support lah. Budak-budak asrama Ipoh pula. Pago, like and share. So korang tahu yang tempat korang tu tak selamat. Balhando. Okay. Ya. Ciao. 2 country 1 herd. Signing off from Mount K. Yeah. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur, sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Tips. Dari Kuala Lumpur